Dengar ni baik-baik. 100,000 pekerja Malaysia mungkin akan kehilangan kerja mereka. Bukan sebab ekonomi jatuh, bukan sebab syarikat bankrupt, tapi sebab Indonesia baru sahaja buat satu langkah besar yang ramai orang tak perasan lagi. Kalau kau kerja dalam industri pembuatan, logistik atau perkhidmatan sokongan, video ni wajib kau tengok sampai habis. Ini bukan cerita rekaan. Ini realiti yang sedang berlaku sekarang. Sebelum kita terus, aku nak minta satu benda kecil daripada korang semua. Sama ada kau dari Malaysia atau Indonesia, kalau kau rasa channel ni bagi nilai, jom kita sama-sama capai 10,000 subscriber sebelum hujung bulan Mac ini. Tekan subscribe, like dan hidupkan loceng notifikasi supaya kau tak tertinggal satu pun video penting macam ni. Kita bina komuniti yang faham apa yang betul-betul berlaku di sekeliling kita. Assalamualaikum dan selamat datang semula. Jadi apa sebenarnya yang Indonesia buat sampai boleh gegar pasaran kerja Malaysia? Ini bukan sekadar persaingan biasa. Ini adalah transformasi ekonomi yang dirancang dengan teliti. Dan Malaysia perlu sedar sekarang sebelum terlambat. Dalam beberapa bulan terakhir, Indonesia telah mengumumkan satu siri dasar perindustrian baru di bawah agenda hilirisasi, iaitu strategi untuk memproses semua bahan mentah mereka sendiri di dalam negara sebelum diekspor. Sebelum ini, Malaysia antara negara yang mendapat manfaat besar daripada mengimport bahan mentah Indonesia dengan harga murah, memprosesnya, kemudian mengeksport semula dengan nilai yang lebih tinggi. Tapi sekarang, Indonesia kata tidak lagi. Bayangkan kau beli bahan mentah dengan harga murah, proses dia, jual balik dengan harga 2 atau 3 kali ganda. Itulah model yang Malaysia guna bertahun-tahun. Ia bukan salah, ia bijak. Tapi bila pembekal kau tiba-tiba kata mereka nak buat kerja tu sendiri, model kau runtuh. Nikel adalah contoh paling ketara. Indonesia adalah pengeluar nikel terbesar dunia. Pada tahun 2020, mereka haramkan ekspor bijih nikel mentah. Akibatnya, kilang-kilang pemprosesan di luar negara, termasuk beberapa yang berkaitan dengan rantaian bekalan Malaysia, terpaksa cari alternatif atau tutup operasi. Harga nikel di pasaran global terus melambung. Dan ini baru satu komoditi. Sekarang Indonesia sedang ulang formula yang sama dengan bauksit, tembaga dan produk kelapa sawit. Ya, kelapa sawit. Industri yang selama ini jadi tulang belakang ekonomi Malaysia. Indonesia, sebagai pengeluar minyak sawit terbesar dunia, kini semakin agresif memproses dan menapis minyak sawit mereka sendiri. Artinya, kilang-kilang penapisan di Malaysia yang selama ini bergantung pada bekalan sawit Indonesia bakal berdepan tekanan yang lebih besar. Kau fikir ini tak afek kau? Fikir semula. Industri sawit Malaysia sahaja menyokong lebih 650,000 pekerja secara langsung. Kalau rantaian bekalan dari Indonesia mula terganggu atau harga bahan mentah naik mendadak, kilang-kilang tempatan terpaksa kurangkan pengeluaran. Bila pengeluaran turun, keperluan pekerja pun turun. Ini bukan teori, ini logik ekonomi asas. Dan di sini datangnya angka 100,000 pekerjaan yang aku sebutkan tadi. Kajian awal daripada beberapa penganalisis ekonomi serantau menganggarkan bahawa jika dasar hilirisasi Indonesia diteruskan secara agresif dalam tempoh 3 hingga 5 tahun akan datang, Malaysia berpotensi kehilangan antara 80,000 hingga 120,000 pekerjaan, kebanyakannya dalam sektor pembuatan, pemprosesan bahan mentah, dan industri sokongan berkaitan. Ini bukan angka yang dibuat-buat. Ini adalah unjuran berdasarkan kesan yang sudah mula kelihatan sekarang. Tapi tunggu, ada satu perkara lagi yang lebih mengejutkan yang aku nak kau tahu. Sambil Indonesia tutup pintu ekspor bahan mentah, mereka buka pintu lain, pintu pelaburan.
Mereka menjemput syarikat-syarikat antarabangsa untuk datang bina kilang terus di dalam Indonesia. Dan tawaran mereka sangat menarik. Tanah murah, buruh yang lebih murah berbanding Malaysia, dan insentif cukai yang agresif. Hasilnya, beberapa syarikat yang sebelum ini mempertimbangkan Malaysia sebagai lokasi operasi mereka, kini memilih Indonesia. Ini yang ekonomis panggil pengalihan pelaburan langsung asing atau FDI diversion. Dan Malaysia sedang merasainya. Upah minimum Malaysia kini berada pada RM1,700 sebulan dan ada cadangan untuk naikkan lagi. Indonesia pula bermain dengan struktur kos yang berbeza mengikut wilayah, dengan beberapa kawasan perindustrian menawarkan kos operasi yang jauh lebih rendah. Untuk syarikat yang bermain dengan margin keuntungan yang tipis, perbezaan kos ini adalah faktor penentu yang sangat besar. Tapi adakah ini bermakna Malaysia kalah terus? Tidak semestinya. Malaysia masih ada kelebihan yang Indonesia tak boleh tiru dengan mudah. Infrastruktur yang lebih matang, sistem perundangan yang lebih stabil, tenaga kerja mahir dalam bidang teknologi tinggi, dan kedudukan geografi yang strategik. Kilang-kilang semikonduktor, operasi multinasional teknologi tinggi, dan sektor perkhidmatan keuangan. Ini masih kawasan di mana Malaysia unggul. Masalahnya, 100,000 pekerja yang berisiko itu bukan bekerja dalam industri semikonduktor. Mereka bekerja dalam kilang-kilang pemprosesan, ladang-ladang, dan industri sokongan yang sangat bergantung pada kesinambungan bekalan bahan mentah yang murah dari seberang sempadan. Jadi apa yang patut dilakukan? Pertama, Malaysia perlu percepatkan peralihan pekerja dalam industri berisiko kepada sektor yang lebih tahan lasak, melalui program latihan semula yang lebih agresif dan disasarkan. Bukan program yang hanya wujud di atas kertas, tapi program yang betul-betul sampai kepada pekerja di lapangan. Kedua, Malaysia perlu kurangkan pergantungan pada 1 atau 2 sumber bekalan bahan mentah sahaja. Diversifikasi sumber adalah strategi yang dah lama dicadangkan tapi lambat dilaksanakan. Ketiga, dan ini yang paling penting, rakyat Malaysia perlu sedar, bukan untuk panik, tapi untuk bersedia. Kalau kau bekerja dalam industri yang berisiko, sekarang adalah masa terbaik untuk kau tingkatkan kemahiran, terokai bidang baru, dan jangan tunggu keadaan jadi teruk dulu, baru nak bergerak. Ingat apa yang aku sebut tadi tentang model beli murah, proses, jual mahal? Model tu bukan salah, tapi ia rapuh kalau kau tak ada plan B. Malaysia perlu plan B sekarang. Ini bukan cerita Indonesia jahat dan Malaysia mangsa. Setiap negara ada hak untuk membangunkan ekonomi mereka sendiri. Indonesia buat apa yang terbaik untuk rakyat mereka, dan kita pun kena buat benda yang sama untuk rakyat kita. Kesimpulannya, Indonesia sedang bangkit dengan strategi ekonomi yang berani, dan ia akan memberi kesan nyata kepada puluhan ribu pekerja Malaysia jika kita tidak bergerak pantas. 3 perkara yang kau perlu ingat. Pertama, ancaman ini nyata dan sudah bermula. Kedua, Malaysia masih ada kelebihan, tapi ia perlu dipertahankan dengan serius. Ketiga, sebagai individu, jangan tunggu kerajaan selesaikan semua. Tingkatkan diri kau sekarang. Kalau video ni buka mata kau, tekan like dan share supaya lebih ramai rakyat Malaysia yang tahu. Subscribe kalau kau belum lagi. Dan komen di bawah, adakah kau rasa Malaysia bersedia menghadapi cabaran ni? Aku nak dengar pendapat kau. Jumpa lagi dalam video.